Oh. 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 Pe kat sini. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Malam sejahtera. Okey, berjumpa lagi di channel aku pagi ni. Sambungan yang semalam aku tengok kawan semalam. Air naik lagi kan. Okey geng, semalam aku dah pasang jaring. Air naik lagi pagi ni. Masalahnya selepas aku tengok video ni baru aku perasan aku punya GoPro masalah audio dan dia hang. Lepas tu dia merakam separuh je. Dia merakam separuh, lepas tu dia ambil suara je, audio je ada. Jomlah layan. Ada sikit je untuk jaring pertama ni. Semalam dia stop sekejap hujan, lepas tu menjelang pagi dia hujan balik. Semalam sini pasal lutut. Ini dah gelang dah. Jauh lah dia. Okey geng, jaring ni boleh tahan juga air dia geng, tapi GoPro problem. Aku dapat dua ekor je aku record. Dan 2 ekor lepas tu dia hang. Dia merakam selama 14 minit tapi tak bergerak. Dia ambil suara je yang ada. Aku pun tak tahu apa masalah dia. Sebab GoPro tu lama dah aku tak pakai. Mungkin dia ada problem sikit. Air naik ni mula-mula aku ingat tak ada ikan untuk hasil pagi ni, tapi alhamdulillah lah, jaring ni boleh ke 2 kilo juga lah hasil. Jaring 2 inci ada juga lah hasil 2 kilo. Tengok ikan apa ni, menekan-nekan ni ikan kasar ni. Suara ush, bapaknya nyawa. Jarang-jarang ada nyawa. Taklah bergegar je cara. Tak ada ni. Betul ni, nampak tali je tu. Betul lah jaring aku ni. Ada. Sini je nampak pelampung. Mana jaring? Ni jaring. Ke sana jaring. Aduh. Baik nak bela pula ni. Jaring kena langgar. Kena langgar arus. Nak bela tak ada ni. Kalau petang kan boleh bela. Habis dilanggar arus. Air naik besar kali ni. Naik besar habis lah. Kalau ketapang pun ada lah. Tak mengena pula dah. Nyamuk. Tak ada ni. Hari ni dia tak tenang lagi. Dia dalam lagi. Apa dia laju. Bukan dia dalam dah. Tak ada lah. Sini air tenang pun tak kena. Sini memang bahaya sikit main. Lepas dia akan sapu habis. Pak tadi dengan pak atas jalan tu biasa tu tak apa. Dia seekor sebarau. Ni pun dah kena gigit. Tak tahulah, tak ada bela rasa. Bela sikit-sikit je lah. Kelang kabut, ada customer dari KL lagi nak datang ambil ikan semalam. 2 buah malam 2 kilo.
Kabut dah saya. Oh, lampau ke? Oh, ni lah yang aku cari-cari ni. Ha. Oh. Yang ni yang aku cari-cari ni, geng. Tu yang aku main kat tepi ni. Kena 2 inci suku. Dia baru masuk air sungai depan tu. Alhamdulillah. Kamera tak tahu lah, geng. Kamera. Ini je yang lawa ni. Oh, bau. Lempah persoalan dah ni. Bau kena. Tak tahulah jari atas tu. Bersaut sampah dah rasa tu. Bersaut sampah dah. Tak boleh bela, kena tinggal dulu lah. Petang lah pula, petang boleh. Alhamdulillah. Ni ikan apa tadi? Kasar tadi. Lampau lagi. Ikan apa ni, geng? Ikan peras. Ganas sangat tadi. Dia ada ikan, tapi dia cari hanyut. Oh, sini dia punya temperas, geng. Memang lah. Saya 3 inci punya temperas. Sini lawa lah jaring kendur je. Lepas habis kena langgar pelepah. Oh, sini bocor pelan-pelan kan. Ada lagi tak? Kena kabut sikit hari ni. Okey, geng. Kamera aku problem lah, geng. Tinggal spotlight ni je. Tak tengok lagi. Spot tadi habis. Jaring aku boleh tengok sutas je. Yang lain semua kena pelepah. Aku tak rekod lah. Yang ni pun tak tahulah ni boleh rekod ke tak. Minta okey lah. Jaring pertama tadi pun dia dah macam problem. Kita tengok kan. Okey. Sampai dah spot jaring kedua. Tenggelam. Yang pertama kamera. Tak tahulah buat hair lagi tak. Aduh. Ui, ada ikan keli ni. Cocok kaki dah ni. Dia cocok dah sikit kaki. Aduh, sakit juga. Keli ke bau? Bau. Aduh. Bau tak apa. Kejap itu. Mana tahu ada bau. Kalau tahu tak lah. Sepok dia. Patutlah kuat je tadi ingat ke ikan tu. Belah mana dia langgar ni? Nak cari buntut dia. Kamera jangan buat hair lagi. Okey. Tengok lagi. Pecah. Ada rezeki lagi. Control boy. Saya mantap. Pelampung bocor. GoPro buat hair. Tak tahulah, geng. Aku ada 2 GoPro ni, tapi dua-dua ini buat hair. Dua-dua hang. Dah bertukar-tukar bateri dah. Yang ketiga. Ikan banyak ni gaya ni.
Genjuk-genjuk ni. Pelampung. Lampang dulu. Lampang dekat kuat. Aduh. Risau kamera je ni. Kamera hang. Ni besar ni kalau lampang naik sini. Lampang dah lepas sini, air besar lah maknanya. Kamera dah lah hang buat aku kena on off dia, tak boleh dia on terus, panas. Okay. Gagal je lagi. Dua inci setengah ni. Tak habis satu jaring je. Habis kamera, habis. Tegak je lah 2 inci setengah. Okay, tutup dulu kamera. Habis. Habis lah jaring aku sana tu, okay. 2 jaring habis. Itu nak tunggu dia air slow baru boleh bela. Kalau air dalam tak boleh bela lagi. Tunggu air surut sikit. Pecah, jaring pecah. Tak ada, situ je dia langgar. Beramai-ramai, berekor-ekor. Ubur dah gulung dah. Susah nak buka. Dia gulung gini. Ayah geng. Alhamdulillah. Kamera tak tahulah. Ya, itu dia. Bau menimbulkan persoalan. Seberang sungai ni ada orang. Seberang sana. Ini nak buat cepat ni. Aku suku jaring pedok lagi. Tak masuk ke jaring panjang. Lambat kok.
Kena tetas juga, tidak lambat. Kat sini. Apa kes kamu ni tempat sebungkes sekumpai kat penyambung. Kena gigit dah dengan gorgon. Dia dapat makan kucing lagi. Gorgon main atas air ni ke burung? Ikan timbul. Tempat boleh tarik lagi. Walaupun badan dia lebar gini, dia boleh tarik. Aku tak suka pakai jut. Makin lambat nak buka jerut dia, nak bubuh balik. Ni ada rasa. Kan benda kawan. Kasar je kan kawan. Tak lepas perut ni, kasar ni. Lalu lepas perut. Alhamdulillah lah, ikan segar-segar ni. Berat je ni. Ni ada gorgon dah. Terubui segar lagi ha. Terubui segar lagi. Aku tak apa nak bercakap ni. Hari ni kamera buat problem je dia. Dua-dua GoPro buat. Ikan asyik ada 2 jari makan model. Habis kena pelepah. Tunggu air surut baru boleh bela. Habis jaring baru, jaring hanyut tu. Tadi kena pelepah aku tengok. Habis kalau air surut nanti boleh bela, dia tak koyak. Cuma dia sauk pelepah semua tadi. Dia sauk sama pelepah. Jadi aku nak bela pun tak boleh. Air laju. Lebih kurang dua susun pelepah. Susun pelepah tu hanyut. Kena jaring tu. Habis lagi. Jadi kalau naik besar gitu, lalu dia tak naik besar. Naik besar-besaran air. Berat jari ni. Risau kena gorgon je. Kena gorgon. Tak buang lah pagi ni kalau kena. Ni pohon. Member dah siap dah. Ke jaring dia habis. Kena pelepah. Diam je tak ada tu. Berbunyi pun depan tu. Ni semalam dia letak depan tu. Aku sebab sini dah 2-3 kali air naik, dia pelepah dia dah kurang. Dia turun juga. Tapi dia tak turun laju lah. Kalau main dalam tu, kalau main dalam sawit tu, habis lah kena. Ada Nepal tu tengah ambil Kejasing Nepal tengah ambil buah sawit dia. Daripada air naik, air surut balik, naik balik. Dia tak ambil-ambil. Pergi hanyut buah sawit. Lampam. Ada buah lampam main sini. Okey. Mantap.
Tengah kurang kena ikan geng. Air dah dalam. Ikan dah pergi merata dah. Ikan dah lalu merata. Ni nak kena pergi ke kalbut kecil je. Tutup kat kalbut kecil je. Habis dah satu jaring. Dua jaring habis. Jaring panjang nak habis. Tinggal satu jaring ujung sana lagi. Alhamdulillah GoPro tak buat hal. Jangan dia buat time lag dah. Harapan palsu. Okey, ni jaring live. Jaring ujung. Sini gulung, tengah tu tak ngena je. Kat pelampung kuning tadi. Hancur dah sebarang ni. Dia bergulung berapa kali dah. Ni semalam kot. Bercengik-cengik perut. Garau memang gitu. Dia orang suka dia dah busuk sikit baru masak gulai lemak, dia kata baru sedap. Dia letak dekat, dia gantung dekat tu dalam rumah lagi busuk sikit dulu, dia kata. Ada orang macam ni gitu. Bagi busuk dulu baru masak, dia kata baru sedap. Ada orang cakap ambil empedu dia, lomar dekat badan dia, lepas tu baru masak, baru manis. Ni dia kau je. Bergulung sekali, mana satu aku nak buka ni. Cik lampam. Macam mana boleh gulung macam ni? Buka. Satu. Dua. Terbuka betul dah. Ikan tak terbuka lagi. Buka tubuh pun tak lepas juga. Banyak sangat dia masuk dah. Ambil sikit kepis je dah. Jadi bergulung-gulung ke. Nak buka dia, buntut tak nampak kat mana. Dia masuk banyak sangat. Mati. Kita pasal render ni Wan, kalau macam ni kita pun nak pecah jaring macam ni Wan. Ni terlepas ni. Ni agak duduk dalam gulung je ni. Macam mana dia masuk ni? Sendiri. Wah, kira-kira tubuh tak lepas-lepas lagi. Kira jatuh. Tubuh terlepas. Mana tubuh? Ada. Bergulung teruk geng. Lebih kurang 5 minit pun siap. 2 ekor lampang dengan tubuh. Nak buat start ni lah tadi. MZ lah tadi. Kepih satu mata. Tapi mujur ada kesabaran lagi. Jaring pun kuat lagi. Tak ni. Tak rapuh. Nak try koyok tak lepas. Ni kasar. Terperih kasar. Kita kena buka
Molek-molek lah. Dia nak naik geng. Dia nak naik. Dia dari bawah. Spot nombor 2 tadi. Spot kamera aku hang tadi tu. Spot tu banyak temperah dengan lampang kasar-kasar. Boleh pun ada. Tapi jaring buat hair pula. Dilanggar pelepah. Tak ada. Banyak dah sikit lagi hujung. Oh, bocor lagi lampu. Ni koyak je ni. Kena rembat dah ni. Belewak makan dah geng. Habis. Jari. Coh. Rompong atas. Belewak ke memerang tak tahulah. Habis rompong atas. Sikit lagi hujung. Ada ikan. Ada. Mata merah halus. Ni pun dah kena gigit dah. Wah tu game panjang mana ke? Jari ni 100 meter kot. Pecah lagi. Dia ambil ikan ujung ni geng. Pecah. Habis. Alhamdulillah. Habis jaring ni. Okey, jom kita tengok hasil kat darat. Aku nak cepat ni, ada tu customer nak ambil ikan pula. Timbang kat sini. Ambil ikan. Spot kedua, ni spot ketiga. Spot pertama punya ikan mana? Ni ni ikan spot pertama. Ni spot kedua. Ni spot. Ni spot pertama. Okey, kita timbang dulu. Kita masuk dalam guni. Dah, pergi ikan mana nak keluar? Marah huan tu, dah tahu. Ni spot kedua tadi. Satu jaring tak boleh tengok. Lagi laju sangat, lagi seberang. Lagi pun nak cepat. Tengok petang ke lah. Sempat. Okey. Tengok kamera dulu kan. Okey. Jom kita timbang. Sekejap kamera merata sikit begini. $5 kilo 800. Kutik balik pula. Lari. Awak dia lari. Ni dia hasil pagi ni. Tadi 2 ekor, baung 3 ekor. Yang lain ni lampang besar. Ada lampang dompot. Tubul tak banyak besar pagi ni. Ni tubul. Banyak tu perah. Ni lampang ni. Keling je bawah ni. Tu 2 ekor. Okey ni. Ni je lah untuk hasil pagi ni. Untuk hasil petang aku buat video lain lah. Kamera aku tu ada masuk air sikit tu. Dia kelabu sikit. Tapi view okey lah. Okey. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku nak cepat ada customer nak ambil ikan pula. Okey. Terima kasih support kan. Bye bye. Assalamualaikum.